Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Jumlah penduduk terjejas banjir di Raut Pahang meningkat kepada 83 orang daripada 17 keluarga di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Ulu Atok. Ia berbanding 74 orang daripada 15 keluarga petang semalam. Di Sarawak, setakat 7 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas turut meningkat kepada 1,343 orang daripada 342 keluarga berbanding 1,320 orang daripada 338 keluarga malam tadi. Sementara itu di Johor, 112 orang daripada 31 keluarga masih berada di 5 PPS di Segamat berbanding 134 orang daripada 36 keluarga semalam. Di Sabah, 190 orang daripada 75 keluarga di Beaufort dipindahkan ke Pusat Pemindahan Kekal PPK Selangor lewat malam tadi. Pelaksanaan bantuan awal persekolahan BAP termasuk peluasan manfaat kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan, mencerminkan keutamaan kerajaan yang meletakkan pendidikan sebagai pelaburan strategi bagi menjamin akses pendidikan yang inklusif dan mampan untuk semua. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Shabran berkata, ia membuktikan keprihatinan kerajaan Madani dalam memastikan kesinambungan pendidikan berkualiti kepada semua. Ringgit dijangka terus mengukuh berbanding dolar Amerika minggu depan. Ia disokong oleh perbezaan kadar faedah yang menguntungkan serta asas ekonomi domestik yang kukuh. Meskipun ditutup rendah sedikit berbanding dolar Amerika pada 4.0515 berbanding 4.0470 Jumaat lepas, prospek kekal positif dengan mata wang tempatan itu dijangka menghampiri 3.95 menjelang akhir tahun. MBSB Investment Bank Berhad dalam satu nota penyelidikan berkata, ringgit dijangka berada pada paras purata sekitar 4.00 berbanding dolar Amerika tahun ini. Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, memaklumkan pasukan pendamainya menjadi sasaran tembakan senjata ringan dan mesingan berhampiran kafir Shoba di selatan Lubnan pada Jumaat, serta mengesahkan tembakan itu berpunca dari kedudukan Israel di selatan Garisan Biru. UNIFIL dalam kenyataan berkata 15 das tembakan senjata ringan dilepaskan mengenai kawasan tidak lebih 50 meter dari kedudukan mereka. Tambah kenyataan itu, kurang daripada 20 minit kemudian, pasukan pendamai dalam rondaan kedua di kawasan yang sama melaporkan kira-kira 100 das tembakan mesingan dilepaskan kira-kira 50 meter dari mereka. Sekian berita yang disunting oleh Syahrin Neza Abu Bakar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.